wartawan cilik TVPSS V48 Channel. Hari ini saya berada di sekolah untuk program pengagihan wang bantuan awal persekolahan iaitu PAP. Jom sama-sama kita dengar pendapat ibu bapa dan murid-murid tentang bantuan ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Nak interview sikit boleh? Boleh. Apa perasaan Puan bila dapat PAP ni? Saya sangat gembira dan dapat terjadi ini. PAP ni dapat membantu saya masa depan ni. Sini bersama saya murid SKB. Boleh saya tahu nama? Boleh. Nama saya Amir Afifah binti Ahmad Baju Ihsanah kelas 5 Al-Azmi. Soalan saya, apa yang awak nak beli menggunakan duit PAP tu? Saya nak beli barang-barang sekolah seperti peralatan sekolah, buku-buku dan lain-lain. Biasanya duit yang kita orang dapat ni biasanya kita orang beli anak-anak lalak sekolah, bantuan macam buku tulis, pensel dan sedikit peralatan sekolah lah. Sangat membantu. Ini saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya adalah Inara, wartawan cilik TVPSS V48 Channel. Selamat tinggal.